Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita tengok order kita. Okey, bila kita dah login, kita pergi kat bahagian menu kiri ni, order, dan ini adalah senarai order kita. So, kita boleh export CSV juga. Okey, untuk kita simpan dalam database kita. Dan kalau kita nak tengok order by tarikh pun boleh. Contohnya macam hari ini, semalam, 7 hari lepas, 30 hari lepas, bulan ini, bulan lepas, ataupun kita nak buat custom. Okay, custom ni kita boleh pilih lah tarikh, contoh daripada 1 bulan 2 sampai 28 hari bulan 2. So ini adalah yang kita dah filter lah, okay. Lepas itu kita boleh tengok untuk semua status, contohnya kita nak keluarkan yang kita belum paid ni adalah yang kita belum hantar lagi lah, yang kita belum proses dan yang kita belum masukkan tracking nombor lagi. Okay, so kalau kita nak proses order, kita boleh klik semua tarikh dan status dia ambil yang paid. Okay, so yang ni ada 2 yang kita belum post lagi. So kita boleh proses lah order dia. Untuk proses order, cara nak masukkan nombor tracking, saya ada letakkan dekat video satu lagi. So boleh tengok kat situ, okay? Alright, itu saja. Terima kasih.